Okay. So macam biasa hari ni kita akan masak. Bukan masak. Kita nak cuci pinggan. Pertama sekali, kita akan kemaskan pinggan-pinggan kering. Tapi dah penuh pula. So, alihkan semua pinggan dan mangkuk yang dah kering. Baru kita akan mula basuh kuali dan pinggan mangkuk yang lain, yang kotor. Bila suka. Ya ke? Bila zakar. Okey. Kita alihkan semua. Letak di tempat yang sepatutnya. Dan macam biasa nanti saya akan jawab persoalan yang saya tulis dekat tajuk video ni, bahawa mencuci pinggan dan mangkuk dan kuali dan belanga dan segala-galanya itu adalah susah. Jadi, susah ke tak? Saya akan jawab. Apa-apa hal, kita cuci dulu. Okay. Ini tapak rak pinggan dan mangkuk. Kita keringkan tu. Jadi kadang-kadang saya akan cuci benda ni. Baguslah. Kalau lama-lama kita pakai, dia akan menakuk air. Jadi lama-lama dia akan kotor. Sebab air tu pun dia tak kering sepenuhnya. Jadi dia akan kotor, mula kotor lah. Saya akan basuh pan ni dulu. Pan. Saya akan basuh ni dulu. Semalam benda ni ada tepung. Ada tepung gandum ni, tepung jagung kot. Jadi biasalah kalau tepung ke ataupun nasi, kita rendam dulu dengan air. Bagi dia bagi dia mudah untuk kita cuci. Macam kerak nasi apa semua tu. Kalau kita baru lepas panaskan, tiba-tiba kita nak basuh terus, dia tak sesuai lah. Susah kita nak cuci kerak nasi tu. Sama juga dengan bila kita bancuh tepung dan sebagainya. Yang sama waktu dengannya. Kalau nak basuh terus tu susah. Jadi kita rendam dulu.
Bagi dia kembang dulu dari situ, bagi dia tanggal dulu daripada telur nasi. Barulah cuci. Cara-cara yang biasalah kita buat. Jadi kita tak membazir tenaga untuk cuci benda yang kena cuci kemudian. Seterusnya, ini penutup periuk dan kuali. Biasa penutup kuali ataupun penutup periuk ni dia tak kotor sangat. Jadi kalau kita nak sental ke, kita nak cuci tu senang. Paling senang. Sebab dia tak kotor. Tak kotor sangat. So ini cara saya lah. Saya akan sental dan kalau saya nak tu saya akan sekali pusing kan. Yang benda ni kita pusing lah. Pusing. Saya tengok mak saya buat, saya buat lah. Jadi pula tu. Sampai hari ni buat macam tu. Buat macam ni kan. Sama lah pinggan ke apa kan. Boleh buat macam tu. Dia nampak macam pro sikit. Adalah macam nubis. Okay. Dan ni kita cuci sudip atau senduk ni. Sudip lain ni. Senduk. Jadi hari ni saya pakai satu sabun cuci yang jarang-jarang saya nampak kat pasaran. Nama dia Sumo. Tahu daripada mana, mungkin lokal Malaysia. Tapi okey lah sabun dia. Sabun dia boleh menanggalkan kotoran dengan minyak dengan mudah. Ada setengah sabun cuci dengan mangkuk ni dia nak kena bubuh banyak sikit barulah minyak tu boleh hilang. Tapi kalau ni tak, ini standard. Kita bubuh sikit ke banyak ke, dua-dua dia boleh mencuci dengan baik. Dia boleh menanggalkan kotoran dan menanggalkan minyak dengan mudah. Biasa sabun ni samalah dengan produk-produk lain lah. Ini pendapat peribadi saya. Kalau terlalu murah, kita pun tak boleh nak marah lah. Kalau kata dia tak boleh nak cuci minyak, kita dapat apa yang kita bayar. Kalau kita mampu beli yang murah, jadi jangan komplain lah kalau kata dia tak boleh nak cuci minyak tu, tak boleh nak bersihkan minyak, tanggalkan minyak. Kita dapat apa kita bayar. Kalau kita mampu nak bayar, nak beli yang mahal sikit, kualiti dia boleh jadi lebih baik dan dia takkan ada masalah untuk kita menanggalkan minyak. Jadi macam itulah prinsip dan konsep asas ekonomi. Tapi saya tak katalah yang murah tu semuanya tak elok. Saya tak kata macam tu. Jadi jangan mudah terasa lah. Kalau benda tak elok, saya cakap tak elok. Kalau elok, saya cakap elok. Saya cakap elok-elok lah. Sekarang saya cakap elok. Cuci kuali. Ada setengah orang dia cuci belah dalam tu.
Tapi kalau saya punya cara, saya tak kira. Saya punya buntut kuali pun saya hentak je. Sebab ada orang kata kalau cuci buntut kuali nanti lama-lama bocor. Pendapat saya kalau kata nanti bocor, cuci ke tak cuci dia bocor juga. Tergantung juga dekat kualiti juga. Macam ni kan. Cuci je buntut dia. Dia tak cuci. Ya, masing-masing. Saya tak salahkan dia orang. Nak cuci, tak cuci tak. Tak perlu komplain. Masing-masing. Saya punya sink ni dia tak besar sangat, jadi kena basuh sikit-sikit lah. Kena basuh sikit. Yang penting basuh. Dah makan, dah masak, basuh. Okay. Jadi ni adalah apa ni? Sudip. Ni saya panggil sudip. Korang panggil apa benda ni? Sudip. Saya panggil sudip. Ada sudip yang ada lubang-lubang ni, dia tak ada. Kalau ada lubang ni sesuai untuk masak benda yang berendam dalam minyak. Tapi kalau yang satu lagi tu sesuai untuk guna untuk yang ada kuah. Sebab kalau macam ni kita nak apa? Kita nak kawat kuah macam ni, kita nak pakai macam ni. Kalau macam kita goreng, kalau kita goreng ayam goreng ke, ikan goreng ke, sesuai lah pakai sudip ni. Okey. Ada benda lah. Ada tinggalan dekat dalam singkir ni. Kalau tak nak kutip pakai tangan, boleh kutip pakai sudu. Kemudian pastikan ada plastik sampah basah tepi ni untuk buang sisa makanan. Jangan bagi jauh-jauh, bagi dekat je dengan singkir. Mudah untuk kita pakai. Sudah settle. Cuci pinggan kuali, sudu dan sebagainya. Okay. Sebelum saya jawab, cuci pinggan mangkuk apa semua tu susah je. Saya nak pusingkan kamera ni supaya korang boleh tengok kita nak cuci dapur memasak. Saya letak sini lah. Saya letak sini, setting sikit, bagi tegak sikit. Okay, bagi center sikit. Okay. Itu. Jadi ini dapur. Standard dapur lah. Tak ada fancy ni dapur ni. Dapur standard biasa. Dan ini spray yang biasa saya pakai, nampak? Spray ni buat sendiri. Dia buat pakai apa tau? Korang kalau ada ni kan benda ni. Sekejap.
So korang kalau ada benda ni baking soda, tak kisahlah apa brand. Tapi biasa saya pakai brand ni lah, Arm and Hammer. Brand ni agak terkenal lah, satu dunia saya ingat. Jadi baking soda selain nak buat kuih kan, selain nak buat roti, ada bermacam-macam kegunaan lain. Salah satunya adalah untuk cuci, untuk kerja cuci mencuci. Dalam kes ni saya larutkan baking soda ni ke dalam sprayer ni, bubuhlah air suam atau air panas kan nak larutkan dia, kemudian tambah air sampai penuh. Jadi kita boleh gunakan ni untuk cuci dapur. So spray je tile tepi ni supaya dia semua kena dekat kena air larutan baking soda ni. Lepas tu kemudian pergi ambil kain, basahkan kain tu kan, basahkan sini bagi dia basah lembab, dan kemudian pergilah cuci punya tile-tile tadi kan. Yang dapur tu jadi, dapur tu saya buat ni kita cuci yang bahagian jubin tile dulu. Digosok. Sebab tadi kita dah spray kan, sekarang ni tinggal gosok je, ratakan, cuci sekali, bagi dia berkilat. Sebab baking soda tu dia ada ejen membersihkan, ejen mencuci. Lepas tu ni sini. Jadi cuma lap je, lap guna kain basah tadi. Kalau kita nak spray lagi, spray lah. Balik spray ni, spray dan kemudian lap. Itu susah. Lap macam ni. Okay, settle. Kemudian sikit kain ni balik. Sambunglah balik. Jadi ini bentuk maintenance lah, bentuk penyelenggaraan dapur. Ini satu sesi mencuci dapur. Tadi kita cuci pinggan mangkuk kan, sekarang kita mencuci dapur. Kain basah lepas spray baking soda punya larutan tadi, kita lap dengan kain lembap ataupun kain basah. Gosok je lah, lagi bersih. Kemudian udah repeat, ulang balik benda tu 1000 kali sampai pengsan. Jadi kita dah spray. Sebab ya salah, bila masak kan, jadi kita punya lauk tu terpercik sana sini sampailah ke dinding-dinding. Itulah kisah dia. Okay. Yang bahagian dapur tu, dia punya dapur gas tu, biasa saya pakai tisu. Saya pakai kitchen tisu. Ya.
Jadi kita pakai tisu dapur ni kan. Dia lain dengan tisu muka ni, tisu dapur. Untuk kerja-kerja yang berat sikit, heavy duty, kita pakai tisu ni. Jadi tadi kita dah spray, ni nak spray lagi pun boleh. Spray sekali lagi. Jadi kena semua. So ambil tisu ni, lap. Tisu ni lap, sama je. Tak ada fancy dia. Kita guna cara biasa-biasa, tak ada cara yang luar biasa. Yang luar biasanya adalah mengambil tindakan. Luar biasanya adalah nak buat ke tak nak buat. Yang kat situ datang jadi luar biasa. Yang lain semua biasa-biasa. Okay. Okay. Lap sampailah dia bersih. Kilat. Okay, settle. Dah settle, masuk dalam tong sampah. Jadi bagi saya itu dah kira settle lah. Itu dah kira settle. Jadi persoalannya tadi, susah kita nak cuci pinggan, mangkuk, sudu, garpu semua, kuali. Dan susah ke kita nak cuci dapur? Jawapan dia, ya, memang susah. Jujur dia, saya boleh katakan memang susah. Tapi, bagi saya secara peribadi, susah kepada orang yang malas. Kalau orang yang rajin, orang yang rasa benda ni tanggungjawab dia tak ada masalah nak buat. Macam saya beritahu tadi, nak ke tak nak, kau nak ke ataupun kau tak nak buat. Itu je. Kalau kau nak buat, kau akan gunakan apa segala sumber yang kau ada, resource yang kau ada, dan kau terus buat. Tapi kalau kau memang tak nak buat, ada tool, seberapa banyak tool pun, resource pun depan mata, kau tak akan buat. Jadi segala-galanya kat kau. Kau nak buat, kau tak nak buat. Itu masing-masing lah. Jadi, tanya diri masing-masing. Kalau macam saya, okay. Dan memang ini yang saya buat hari-hari. Sebab itulah boleh buat video. Sebab dia dah jadi rutin buat. Okay. Jadi jawapan dia memang susah kepada orang yang malas. Kepada orang rajin, benda ni kacang dia. Jadi rasanya itulah pengkongsian pada hari ini. Macam mana kita nak cuci pinggan mangkuk, kuali dan mencuci dapur. Sekali lagi, kalau korang masih tak tahu macam mana nak cuci dapur, korang boleh guna cara ni, beli ni baking soda apa brand lah. Tapi saya recommend brand ni lah, Arm & Hammer. Letak dekat dalam sprayer ni, larutkan dengan air suam atau air panas. Penuhkan dia. Dan jadikan dia sebagai spray untuk cuci dapur. Dia bukan setakat cuci dapur, boleh cuci benda lain juga. Sebab saya rasa baking soda ni pun dia salah satu ingredient ataupun bahan untuk buat sabun cuci baju. Jadi bukan benda asing lah sebenarnya untuk mencuci. Okay, sekian itu saja. Selamat mencuba dan semoga berjaya.